Assalamualaikum. Selamat petang, good evening. Terima kasih join kelas kita. Hari ini chapter yang keempat sebenarnya. Chapter yang keempat, Japanese Candlestick. So sebelum ni kita ada 3 chapter. Jenis analisis, jenis chart dan juga support and resistance lah. Tiga kelas sebelum ini. Okay, so kalau let's say sebab asal kamu berdua first time kan. Asal kamu berdua first time. Kalau let's say nak review, nak tengok balik kelas-kelas yang tiga-tiga ni, boleh masuk kita punya YouTube lah. YouTube Ultima Malaysia. Okay. Nanti kita akan upload recording dekat sana. So yang kelas yang ini pun sama lah. Di Japanese Candlestick pun kita akan upload juga dekat YouTube. So untuk kamu kalau nak recap balik, nak tengok balik kan, boleh tengok di YouTube nanti lah. Supaya kita akan upload di sana supaya senang. Okay, so untuk Japanese Candlestick, slide dia banyak sedikit. Okay, dan kita akan banyak back and forth dengan chat. Okay, so kejap kat slide, kejap kat chat. Okay, so harap-harap tak pening lah. Pening kepala. Sebab chat tu kejap ni terang balik. Okay. Okay, so untuk Japanese Candlestick ni sebenarnya sebagusnya is kamu dah join kelas SNR dahulu sebab dia bersangkut paut lah kat situ. Ada connection dia. Okay, tetapi tak apa. Saya akan explainkan secara simple lah dekat sini. Okay, so kalau let's say kalau on the way sambil jalan ni, kalau kamu ada soalan, boleh tulis dekat bahagian chat tu. Okay, nanti saya akan jawabkan lah. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita start dengan Japanese Candlestick. So Japanese Candlestick ni sebenarnya senang cerita lah, pendek cerita je. Okay, penghujung seminar, penghujung webinar ni lah untuk kamu nak tahu bila masa nak entry. Sebab dia connect dengan support resistance lah. Okay. So maksudnya kat sini kalau kita mula kita menggunakan support resistance nak mencari di mana nak entry. Okay. Kemudian kita akan menggunakan candlestick reversal pattern untuk confirmation nak entry tersebut lah. So di mana dan bila dia akan berkait buka bersangkut paut lah. Okay. So SNR tu nak beritahu dekat mana nak entry. Okay. Candlestick reversal pattern ni pula nak beritahu bila masa nak entry dekat kawasan SNR tersebut. So dia akan sangkut paut lah, jadi connection dekat situ. Okay. Selamat datang yang baru masuk, Khairul dengan Susila. Khairul dengan Susila saya rasa dari kelas sebelum ni lah. Kan? Betul tak? Saya rasa nama saya dah start ingat sikit. Okay, so so candlestick ni adalah, macam mana dia nak cakap? Candlestick ni adalah form yang paling simple yang digunakan dekat dalam chart. Okay, so kita ada candlestick chart lah. Sebelum candlestick chart, kita ada line chart dengan bar chart. Okay, so candlestick chart ni dia menggabungkan semua tu. Okay, dia memampakkan data-data yang ada di bar chart dengan line chart dan dia menjadikan sebagai candlestick chart lah supaya lagi senang kita nak tengok. Okay, kalau macam dalam bahasa Inggeris ni ialah at a glance lah. Maksudnya sekali pandang kita dah boleh agak apakah yang tengah berlaku kat market dan apakah tindakan yang kita dah ambil selepas tu lah. So selalunya macam contoh simple lah, kalau kita let's say kita nampak banyak candle hijau, kita dah boleh nampak market tengah nak naik. Kita nampak banyak candle merah, kita akan start nampak market nak turun. Dan bila kita gabungkan dengan technical lain seperti support resistance, Fibonacci, kita dapat tahu kawasan contoh zone-zone untuk mencari entry point. So technical ni semua dia bersangkut paut dia bergabung antara satu sama lain untuk mencari entry point. Okay. So secara simpelnya candle ni dia ada dua jenis lah. Kita ada yang hijau dan kita full candle dengan bare candle lah. Okay. So kalau kat sini, hijau tengok. Okay. So kalau bull candle ni, kita akan start daripada open price. Okay, so kita akan start daripada sini lah. Kita akan start daripada open price. Dia akan pergi ke low dahulu. Okay, low. Okay, dia akan pergi ke high. Okay, dan kemudian dia akan cari close. Okay, so pergerakan ni, disimplifikan menjadi sebuah candlestick. Okay, so maksudnya kalau nampak market turun, market tu naik, market turun balik sedikit. Bermaksud market masih dalam keadaan menaik, cuma dia ada penurunan sedikit lah, ataupun kita panggil sebagai retracement atau pullback. Okay, so maksudnya dekat kawasan ni lah yang kita akan
mencari entry dan juga mencari take profit kita. Right, so dia terbalik pula untuk candlestick bearish lah. Okay, so bila dia start, dia akan open di sini. Okay, dia akan start di sini dan dia akan naik, dia akan turun, dia akan low dan dia akan close. Okay, itu satu dah. Sini, sini, okay, low dan last kali dia close. Dan tu. So market naik sedikit, turun banyak, okay, naik sedikit. Okay. So kita nampak kat situ majority movement dia adalah menurun. So kita maksudnya kalau let's say kita dah terlepas candle ni dah siap, kita nak cari entry candle seterusnya, kita akan tunggu dia habis naik, penaikan sedikit ni lah. Okay, kita panggil sebagai retracement atau pullback. Okay, sebelum kita sambung entry. Okay, so inilah cara untuk kita mencari position. Oh. Okay, so candlestick ni dia banyak jenis lah. Ada bentuk besar, bentuk kecil kan. Ada yang tak ada badan. So dia banyak bentuk yang kita boleh tengok kan. Okay, so first kali kita nak tengok adalah dia punya pressure. Okay, so pressure ni kita tengok berdasar kepada besar atau kecil candle tersebut lah. Kalau let's say candle tu besar, bermaksud pressure tu besar, banyak lah. Banyak trader yang masuk pada masa tersebut. Contoh, candle hijau. Kalau candle hijau, okay, macam ni candle hijau, maknanya pada masa tersebut ramai buyer lah. Kalau macam ni candle kecil je hijau ada, okay, buyer masa tu tak banyak. So kalau let's say, okay, ni market tu bearish candle besar, okay, bermaksud pada masa tu seller tengah ramai. Okay, so dia menunjukkan pada masa tersebut trader apa yang tengah ramai lah, majority tengah buyer ataupun tengah seller. So kita boleh agak next step kita tu nak buat apa. So kita just base pada bentuk size candlestick tu pun kita dah boleh agak lah keadaan market semasa. Okay. So besar kecil ini untuk nak tengok size market lah pada masa tersebut. Dan kemudian lagi satu yang kita boleh tengok adalah shadow. Okay, so shadow ni dia memainkan peranan di mana dia menunjukkan ada kemungkinan untuk membuat sebuah reversal. Okay, so contoh kat sini market tu tengah naik, tiba-tiba keluar candle yang ini. So tu shadow dia ke atas. Okay, selalunya kalau shadow tu banyak shadow panjang ke atas, ada kemungkinan market akan turun balik kat situ. Okay, tapi dia ada syarat-syarat lain jugalah. Okay, tetapi kalau let's say kamu nak base pada candle sahaja, okay, kamu nampak shadow banyak-banyak, ni kita akan tengok kat chart lah, tengok contoh-contoh dia. Okay, kalau kita let's say kita nampak banyak shadow ke atas ni kan, okay, ada kemungkinan market boleh turun selepas tu. Okay, so terbalik pula kalau shadow ke bawah ni lah. Okay, market tengah turun, kamu nampak candle tu ada shadow ke bawah, shadow dia panjang ke bawah. Okay, so ada kemungkinan market boleh naik. Okay, so shadow ni kita panggil sebagai reversal punya hint. Okay, so kalau let's say dapat cantik, kita nak dia berada di kawasan support and resistance lah. Itu maksud saya. Okay, so itu function dia bergabung dengan support resistance. So kalau let's say kamu nampak candle tu berada di kawasan SNR kamu, kemungkinan untuk dia membuat reversal kejap lagi tu sangat tinggi. Okay, so kita nak benda tu berlaku untuk kita mencari entry. Okay, so tadi kita cerita pasal body lah, jenis apa tu, body besar, body kecil, shadow panjang, shadow kecil. So itu antara hint untuk kita nak tengok keadaan market semasa. Okay, sekarang kita start masuk basic candlestick dah dulu. Basic candlestick ni kita tengok candlestick yang kita panggil asas, candlestick asas lah. Okay, so let's say contoh dekat sini kita nampak spinning top. So spinning top ni maksudnya bentuk dia macam gasing. Okay, bukan gasing Melayu tu lain lah. Ini gasing Mat Salleh. Okay, so gasing Mat Salleh ni dia ada body kat tengah-tengah, lepas tu ada shadow atas bawah. Okay, so shadow tu tidak mainkan peranan sangat penting. Cuma syarat dia kena ada shadow atas bawah dan tak perlu terlalu panjang atau pendek, tak apalah, jangan terlalu panjang. Okay, shadow tu sedang-sedang saja, okay, dan keluarlah bentuk dia, body ni kecil je kat sini. Body ni kecil. Okay, so bermaksud pada masa tersebut market adalah dalam keadaan indecision. Maknanya dia tak tahu nak pergi mana. Sebab apa? Sebab pada masa tu buyer dan seller ramai, dia sama ramai, sama majority. 5 orang masuk buy, 5 orang masuk sell. Market tak bergerak lah kat situ, sideways saja. Okay, so sama juga kat sini lah. Okay.
buyer dan seller pada pada masa tu sama ramai. So masuk kat sini dia menjadi indecision. Okay. So spinning top dan candle ni kamu akan, kalau kamu akan nampak banyak-banyak berkeluar sekali sekali banyak tu, okay, selalunya pada awal pagi atau lewat pagi besok lah, masuk selepas market buka dan sebelum market tutup. Sebab pada masa tu dah tak ada trader nak masuk, so market kat situ sahaja dan dia akan berhenti. Okay. Itu salah satu hint yang kita signal untuk kita nampak market baru bermula atau bagi dah nak berakhir. Okay. Itu salah satu hint lah di mana kat situ kita akan nampak banyak spinning top. Okay. Satu lagi ialah apabila market tu tengah menaik lah, market tu tengah menaik, okay, tiba kita akan nampak satu spinning top ke atas. Okay. Ada kemungkinan market selepas tu boleh turun. Okay, sebab pada masa tu market tengah naik lah, masuk buyer tengah naik. Okay, buyer masuk. Bila dah sampai satu harga tu, buyer dah tak nak masuk lagi dah. So bila buyer dah tak masuk, dia candle tu tak boleh naik ke atas lah. Dan kemudian apa yang jadi, seller tu akan cuba masuk. Dia akan cuba masuk. Boleh masuk, dia try masuk sikit-sikit. Okay. Kalau kamu perasan, bila market membuat reversal, dia takkan terus tiba-tiba mengejut candle besar. Dia akan start candle kecil dahulu. Dia akan test market lah. Okay. Kalau let's say pada dia test, dia tengok buyer tak ada juga, baru dia akan masukkan lagi banyak entry untuk dapatkan candle yang lebih besar. Itu sebab bila kalau kamu nampak masa market tengah membuat reversal, okay, kat kawasan tu dia akan candle tu semua mungkin sini je sebab dia tengah membuat kepastian. Seller macam contoh market ini nak turun ke bawah kan, okay, seller tu dia campak dulu, dia masuk sikit dulu, masuk sikit, dia dah masuk 5 lot, dia tengok dia buyer kacau tak. Kalau buyer kacau, market tu akan naik lagi lah. Kalau kita tengok buyer tak kacau, dia masuk lagi 10 lot, dia tengok tengok candle merah tu makin besar, ada can ni. Tu bila dah tengok dah oleh, dia akan masuk lot yang besar, dan tu dah baru candle tu kan jadi lagi besar dan laju penurunan dia. Okay, so itu yang kita nak perhatikan untuk tengok pergerakan market lah. Itu bila kalau kita dapat lihat benda tersebut untuk pergerakan market, maka kita senang nak nampak arah market selepas itu. Okay. Seterusnya adalah bentuk Warubuzu. So Warubuzu ni adalah dia menunjukkan pada masa tu market tengah majority. Macam warna hijau atau warna putih ni market semua ada ya. Pada masa tu trader semua tengah buy. Kalau SN ini tengah turun, trader semua tengah set pada masa tu, majority lah. Okay. So kalau kita janganlah kita dah tengok candle yang Warubuzu dah keluar, kita cakap sini kita sell lah. Janganlah. Okay. Tak digalakkan. So kadang-kadang market masih lagi menaik, disebabkan oleh majority kat sini semua tengah buy. Okay, that's why candle dia besar pada masa tersebut. Okay, so kita tak galakkan untuk entry lawan. So lepas kamu nampak Warubuzu, ada kemungkinan untuk dia sambung naik tu masih lagi tinggi. So tak digalakkan untuk lawan entry lah. Alright, so ini adalah Warubuzu. Dan lagi satu adalah Doji. Doji ni adalah candle di mana kamu tak nampak bentuk body. Dia tak ada body. Dia satu line garisan macam tu je. Ada kurus. Okay, dia akan kurus kat sini. Okay. So, sekarang kamu akan nampak yang ni lah. Yang common lah long leg doji lah. Okay, kadang kamu nampak shadow atas bawah. Lepas tu body kecil dan ni body ini saja. Okay, so dia punya kita panggil sifat adalah lebih kurang macam spinning top tadi. Di mana kalau dia dia ramai-ramai doji, sosok doji ramai-ramai ni, okay, bermaksud pada masa tu market tengah baru buka atau dah nak tutup. Warubuzu candle tu nampak dalam time frame berapa? Tak kisah. Semua time frame yang boleh nampak Warubuzu tu. Dia tak ada time frame spesifik untuk tengok. Okay? Tetapi kalau untuk mencari entry, ni saya akan detailkan lagi time frame mana yang sesuai nak tengok. Okay, sebab time frame ni macam-macam. Kita banyak time frame. M1, M15, M5, M30 banyak kan. So kamu macam confused nak tengok time frame mana nak masuk entry ni. Okay, so dia ada kita panggil tak adalah cakap setup, tapi dia more kepada cadangan. Contoh kalau let's say kamu nak trade intraday, okay, nak trade scalping, okay, kamu boleh fokus kepada F5, F15, F30. Maksudnya, okay, kalau let's say kamu suka swing satu bulan, contoh swing satu bulan, okay, kamu boleh fokus dekat H4, tak payah tengok time frame kecil. Sebab kamu nak
trade pada long term. Kalau let's say kamu nak tengok trend market, market tu tengah bergerak ke mana, kamu guna H4 ke atas. Dari H4 tu kamu nampak market tengah menurun, market tengah bearish market, so kamu tukar kepada time frame kecil M15, M5 untuk cari sell seterusnya. Macam mana nak cari sell tu? Nanti kita akan explain lebih detail di mana kamu gabungkan di antara support resistance dengan candlestick ya. Kamu kena buat satu gabungan kat mana kamu nampak entry point tersebut. Okay? So doji ni balik pada doji. So let's say kamu nampak doji berdiri ramai-ramai ni, okay, selalunya dia menunjukkan market tu baru buka atau market tu dah nak tutup lah. Okay. Tetapi dia macam spinning top juga. Kalau let's say market tu tengah menaik, okay, tiba kamu nampak ada doji, okay, kemungkinan untuk market tu turun ada. Ada kemungkinan lah. Tak, saya tak cakap 100%, tapi ada kemungkinan untuk market tu turun ada. Kemungkinan untuk market tu turun ada. Okay. So kita kena berjaga-jaga. Contoh kamu dah tengah buy, betul keluar ya, nampak baru buzu happy dah ni, market naik kan, jauh dah kamu buy dah betul. Tiba candle makin kecil. Yang kecil dia jadi doji. So kemungkinan dia untuk menurun balik tu ada. So kamu dah kena standby dah, tutup kamu punya buy tadi tu lah, sebab kamu buy dari bawah. Okay, baru buzu keluar semua dah happy dah, market tu tengah bergerak naik laju. Okay. So lepas tu kamu dah nampak candle dah start kecil. Kita panggil sebagai exhaustion lah, ataupun kepadatan market. Buyer dah tak ada. So bila buyer dah tak ada, seller tengok ada chance ni. Okay. So dia buat apa? Dia masuk awal sell. Masuk sikit, dia campak dulu sikit. 5 lot tengok. Buyer kacau tak lagi. Kalau buyer tak kacau, buyer cakap aku dah cukup dah. Dah profit dah, aku dah nak tutup position. Okay. Seller masuk lagi. So seller masuk lagi, keluar lagi, baru buzu ke bawah, baru dah dia hold position tersebut. Okay. Okay. So ini adalah doji. Okay. Ini tadi saya explain tadi lah. Kalau kamu nampak ada baru buzu, okay, lepas tu kamu ada nampak ada doji, kemungkinan untuk market tu turun ada lah. Sama juga kalau market tu tengah menurun ke bawah, okay, tiba-tiba keluar doji, dengan doji, so ada kemungkinan market tu naik selepas tu. So maknanya kat sini dia ada dua maksud lah. Maksud pertama adalah kalau kamu tengah sell, okay, kamu dah standby nak tutup kamu punya sell tersebut lah. Kalau let's say kamu tak ada position, okay, kat sini lah peluang untuk mencari posisi baru, iaitu buy lah. Kamu nak cari buy sebab dia ada kemungkinan untuk naik tu dah ada. So kamu ada dua kemungkinan kat situ. Tadi tu minta cerita ciri-ciri. Sekarang ni kita nak cerita berdasarkan satu candle tu kamu boleh nampak sebuah reversal. Sebab bila kita nak mencari entry, nak cari entry, nak sell, nak buy ni, kita gunakan candlestick untuk mencari reversal. So kita start off dengan yang paling popular lah, antara yang paling popular, hammer dengan hanging man. So saya tunjuk yang dekat kira let's say dalam keadaan chart lah, senang cerita. So kat sini adalah kamu punya support, dan sini adalah kamu punya resistance sebagai contoh. Market turun, dia dah turun, dia berhenti dekat kamu punya support. So bila dia berhenti kat support, untuk dia naik tu ada kemungkinan untuk dia naik. So kita panggil hint pertama, dia berhenti dekat support. So hint yang kedua ialah kamu nak mencari candlestick reversal pattern. So apa yang kita akan cari, kita akan tunjuk dan tengoklah. Contoh ada hammer ni. Bila hammer ni dah keluar, kita nampak shadow dia panjang ke bawah. So bila hammer ni keluar, kemungkinan untuk naik tu ada. So kat sini lah kamu akan mencari entry point. So kat sini 2 point dah cakap market boleh buy. Itu maksud saya lah. So kamu gabungkan support, SNR dekat sini, dan juga candlestick reversal pattern. So kamu ada dua benda yang kamu boleh gabungkan. Sama juga lah kalau untuk hanging man, market tengah menaik, dan dia berhenti di resistance kamu. First kali kena adalah garisan SNR tu. Kalau tak ada garisan SNR tu, kamu tak boleh lah entry, jangan main masuk je. So kamu jangan cari, ni candlestick ni candlestick tu, jangan. Kamu tunggu dia berada di kawasan SNR dahulu, kemudian baru kamu tengok pattern candlestick tersebut. Macam ni, market tu sampai resistance, dia tak boleh lepas, keluar hanging man, lepas tu dia akan turun. So itu maksud dia. So kita akan start off dengan candlestick yang satu dahulu. Maksud berdasarkan kepada satu candle,
kamu boleh nampak ada reversal, tapi jangan buat kat tengah-tengah jalan lah. Okay, kita kena ada support resistance dahulu di kawasan tersebut. Okay, dan ni semua tak payah lah. Ni sama je tadi saya dah cerita dulu. Okay, hammer dengan hangman ni untuk hangman je. Okay, so seterusnya, dari dua tadi kita dapat apa, hammer dengan hangman, dan kemudian sekarang ni kita inverted hammer dengan shooting star. So dia empat ni dia lebih kurang cari batik lah. Okay, so syarat dia masih sama. Bucket turun sampai support, okay, keluar candle inverted hammer, kemungkinan naik reversal tu ada. Okay, sama juga untuk resistance lah. Market tengah naik, tiba-tiba dia berhenti kat kawasan resistance kamu. Kamu pun tunggu candlestick shooting star. Dah nampak market boleh turun. Candle seterusnya keluar je, kamu dah masuk sell. Sebab ini berdasarkan pada satu candle je lah. Base pada satu candle ni saja kamu dah boleh tahu market akan membuat bearish reversal. So candle kedua ni keluar saja, kamu nak masuk sell terus pun boleh, tak ada masalah. Okay, so tadi tu ada empat lah yang single. Single pattern tu, single candle ada empat jenis. Right, so sekarang ni kita masuk kepada dual candle pula. So dua lah. Maksudnya kita kena tunggu ada dua candle ni, dia buat satu set. Okay, cukup syarat baru ada reversal. Okay, so antara yang paling popular lah engulfing. Okay, engulfing. So maksud dalam bahasa English je lah, engulfing ni dia memakan lah. Okay, maksud candle seterusnya memakan candle yang sebelumnya. Bila contoh macam dekat contoh ni lah, contoh yang ini. Okay, market turun, okay, dia sampai kawasan support kamu. Kemudian tiba-tiba candle hijau ni mula dia keluar, dia lebih besar daripada candle merah sebelumnya. So masuk kat sini dia memakan lah, dia lebih besar daripada candle bear tu. So candle bull ni memakan candle bear tersebut, wujudlah candlestick engulfing. So bila complete dua candle tu sebagai satu set, okay, candle yang seterusnya tu kamu dah boleh masuk buy. Okay, terus sama juga untuk bearish engulfing lah. Okay, kat kawasan resistance market tengah naik. Okay, kemudian muncul dua candle ni lah, candle hijau yang kecil, candle merah yang lebih besar daripada candle hijau tersebut. Okay, dia memakan candle merah, candle bull tersebut engulf. Itu maksud engulf lah, dia memakan candle yang sebelumnya. So kat sini kita akan sell. Okay, so ini untuk engulf. So selalunya kamu akan banyak dengar engulf ni candle lah, daripada kalau let's say daripada borak dengan trader-trader. Okay, kita cakap, oh tadi kat sini level SNR ni aku nampak ada bearish graphic lah, masuk sell. Okay, so kamu akan banyak mendengar perkataan engulf daripada trader yang lain lah, sebab itu antara pattern yang kita cakap paling cepat nak detect, paling senang kita nak tengok. Okay, pattern lain banyak, tapi dia akan mungkin lagi susah sedikit nak detect, dan kadang-kadang dia akan mengambil masa. Sebab kita ada tiga jenis lah, kita ada single, double dengan triple. Okay, so kalau let's say kamu dah sampai satu tahap di mana berdasarkan kepada satu candle tu kamu dah boleh tahu reversal, boleh je entry sebab lagi cepat. Okay, tapi kalau bila market tu bergerak sideways sangat, okay, kita akan tunggu sampai 3 candle untuk mendapatkan satu pattern. Dia jadi lagi lambat lah kat situ. Alright. Okay, so sekarang ni kita nak masuk tweezer pula. Tweezer bottom dengan top. Okay, so tweezer ni dia dua candle yang sama size. Again, dia akan sama size lah. Maksud dia tak adalah ngam-ngam betul-betul sama size. Okay, dia kalau mata kasar tu tengok, lebih kurang lah dua-dua ni adik-adik sebelah-sebelah. Okay, so syarat dia tu kalau bottom, okay, tweezer bottom dia mencari support. Market turun cari support lah. Market turun cari support. Okay, candle majority bila turun ni, candle majority adalah bearish candle lah. So dia kan merah. Penghujung tu merah dia kecil je. Dia kecil. Okay, bermaksud volume seller tu dah tak ada. Okay, so kita tengok apa yang berlaku selepas itu. Buyer masuk. Buyer cucuk lain dia masuk. Dia try buy sikit tengok.
Dia tengok, buy sikit, dia tengok. Ada kacau tak? Seller kacau tak? Kalau seller tak kacau, dia masuk lagi, buy lagi. Tengok, seller kacau lagi. Tak, seller tak kacau lagi, dia masuk lagi. Okay, trader dia masuk sikit-sikit sebab dia nak test market. Market tu lawan balik tak entry dia. Kalau tak lawan, bermaksud majority pun tengah membuat benda yang sama. So, selamatlah entry tersebut. Itu maksud dia lah. Okay. So, sama juga untuk tweezer top. So, bila top bermaksud dia berada di atas lah. So, dia mencari resistance. Market naik, check resistance. Tak lepas, dia turun balik. So, bila keluar dua candle ni, candle yang seterusnya, kamu dah boleh masuk sell position. Sebab dia dah memberi confirmation lah. So kamu ada dua golden heads tu. Kamu ada resistance dan confirmation, dan juga tweezer top punya confirmation untuk sell. Nampak? Okay. Dual tadi single settle, dual dah settle. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tanya terus tau kat chat. Dia tunggu. Dia tunggu dia lagi sekarang terlupa nak tanya apa. Okay, dan saya pula dah jauh cerita mau pasal. Okay, alright. So, kalau tak ada soalan, saya sambungkanlah. Okay, kita masuk triple candle. So, triple bermaksud kita kena tunggu 3 candle untuk. Okay, 3 candle tu untuk membentuk, barulah kita boleh mendapatkan reversal pattern tersebut. Sebelum tadi tu kita dapat single punya, simple. Maksudnya, satu candle tu saja kita dah boleh entry, dah siap. Okay, dan lepas tu kita ada double pula. So, kita tunggu 2 candle keluar, candle ketiga kita dah boleh masuk. Ini pula kita kena tunggu 3 candle. 3 candle siap, candle keempat tu baru kita masuk position kita. So yang ni dia lagi lambat, tetapi saya lagi lambat tu lagi selamat lah. Cuma tak ramai dia sanggup tunggu. Dia cakap like, better entry lagi cepat supaya float tu dapat dikurangkan. Okay. So untuk triple kita start off dengan evening dan morning star. Okay. So morning star kalau macam berada di bawah adalah untuk morning lah. Kalau dia berada di atas, bagi sebagai evening star. Okay. So dia ini dia konsep yang awal-awal tadi, Marubozu Doji. So maknanya market tengah turun. Okay. Marubozu turun, tiba-tiba keluar Doji kat sebelah dia. So untuk dia nak buat reversal tu ada. So dia kan membuat reversal. Kat sinilah buat kita kan tinggal 3 candle ni yang tadi entry, kita tinggalkan dulu. Candle keempat baru kita masuk buy. So nampak itu dia lambat lah. Okay, tapi bila lambat tu dia lebih selamat sebab kamu dah kurangkan risiko. Kalau kamu buy di bawah, ada kemungkinan dia boleh turun lagi. So kalau let's say buy di selepas dari pattern ni, bila kamu buy tu kemungkinan dia untuk naik sangat tinggi lah sebab orang lain semua dah nampak pattern tersebut. So orang lain pun akan masuk pada candle yang keempat tersebut juga. Lalu yang itu maksud dia lah. Okay. So sama juga untuk evening star, berada di reversal. Okay, sorry, di reversal pula, di resistance. Okay, naik. Okay, sampai resistance baru buzung doji, baru buzung turun. Cukup 3 candle kamu masuk candle keempat. Candle keempat masuk sell. So market turun hold. Turun balik sampailah ke support yang seterusnya tadilah. Support dari mana dia bermula, ke situlah dia akan kembali. Okay, so evening dan morning start. Seterusnya adalah 3 white soldier dengan 3 black crow lah. Okay, so bila 3 white soldier, 3 black crow ni, dia tiga-tiga tu candle yang sama. Maksud dia tiga-tiga candle bull, tiga-tiga candle bear. So yang ini dia bukan untuk reversal, dia mau kepada continuation lah. Maknanya trending satu arah saja. Yang contoh maksud kat sini, okay, 3 white soldier ni syarat candle dia, syarat dia macam mana? Candle tu size dia makin lama makin membesar, dia jadi baru buzuk. Okay. Kalau kita breakdown tiga-tiga candle ni, senang cerita kita akan cakap candle pertama tu size small, kemudian dia jadi medium, candle ketiga jadi large. Makin membesar candle tersebut. Okay. Bermaksud kat sini kamu nampak buyer makin ramai. Mungkin candle small ni mungkin ada 2 buyer. Lepas tu medium sebenarnya jadi 4 buyer. Tu large tu dia jadi 6 buyer. Contohlah. Okay. So, orang yang tekan masuk position buy, lot buy tu makin banyak lah. Okay, so bila makin banyak, dia akan lebih cepat sambung naik tersebut. Okay. Hmm. Alright.
So sama juga untuk Three Black Crow. So dia terbalik sajalah. Okay, candle Marubozu. Sorry, candle Bear. Okay, dia akan start daripada small, medium, kemudian large lah. Okay, so candle dia bermula kecil, betul sedang-sedang, kemudian makin ramai seller. So bila majority jadi seller, market pun akan ikut lah, dia akan sambung turun lagi ke bawah. So bila dia turun bawah, kita akan cari support yang seterusnya. Tengok dia sampai tak support, sebut dia break ke tidak. Kalau dia break, kita orang lagi lah, kita cari support yang lagi bawah lagi. Kalau let's say dia bahas sampai support kita ni berhenti, kemungkinan untuk dia nak patah balik ke atas tu ada. So kita boleh close position terus kat situ, tak boleh tunggu lama-lama dah. Okay, so tadi ni sama je lah, 3 Black Cross dengan 3 White Soldier ni sama je, slide dia je sebab dia explain satu persatu. Okay, so seterusnya kita ada 3 Inside Out. So 3 Inside Out ni dia macam engulfing. Okay, cuma dia sebenarnya, okay, tadi engulfing dia 2 candle kan. So 2 candle dah cukup syarat lah. Bermaksud candle kedua lagi besar daripada candle pertama. Dia bermakan candle pertama. Okay, simple, engulf. Tetapi kalau let's say kamu nampak candle kedua tidak dapat makan candle pertama, apa yang kamu buat? Kamu akan tunggu lagi satu candle lah. Okay, so inilah 3 Inside Out. Okay, bermaksud candle nombor 2 campur nombor 3 dia lebih besar daripada nombor 1. Okay, kalau engulfing, candle nombor 2 lagi besar nombor 1. Simple, sebelah-sebelah aja. Okay, tapi kalau 3 Inside Out dan 3 Inside Down ni, candle kedua dia panggil backup nombor 3. So candle nombor 2 campur candle nombor 3. Okay, bergabung dia lagi besar daripada candle pertama. Okay, so kat sini kita boleh nampak lah contoh dia. Sambung di kawasan support, ni kat atas ni dia berada di kawasan resistance. Okay, market tengah turun. Lepas tu buyer masuk. Kat sini buyer masuk, tetapi majority tak cukup ramai. Tak cukup ramai, so tak boleh nak enter lagi. So kamu tunggu lagi buyer besar-besar dia masuk lagi kat sini. Okay, so bila dia ni dua bergabung lagi besar daripada candle yang pertama, so market akan naik. Dan maksud kat situ kita dapat confirmation buyer dah makin ramai lah berbanding candle yang sebelumnya. Okay, so itu yang kita nak nampak. Okay, sama juga untuk 3 inside down lah. Market tengah menaik. Okay, candle menaik itu makin lama makin kecil. Waktu candle berlawanan akan keluar. Tapi kalau candle berlawanan tu lebih kecil pada candle yang sebelumnya, kita kena warning dulu. Tunggu lagi satu candle untuk backup kita lah. So nombor 3 backup nombor 2 lawan nombor 1. So candle yang keempat barulah kita entry. Okay, so tapi untuk triple candle ni jarang orang trade lah sebab dia lambat. Ada setengah orang tak suka. Tak suka nak tunggu 3 candle. Okay, kalau 3 candle, kalau candle kat H1 dia dah tunggu 3 jam lambat. Okay, kalau candle dekat F15 dah tunggu 45 minit yang lambat. Ada setengah candle dia tak nak tunggu. Okay, so dia jarang gunakan candlestick reversal pattern yang triple ni. Selalu banyak guna yang single dengan double tu lah. Okay, tapi tak salah, boleh je guna. Okay, kadang-kadang triple ni dia lebih selamat sebab dia mengajar kita untuk bersabar dan tunggu 3 candle siap. Baru kita masuk candle yang keempat tu, barulah sambung membuat reversal trend. Okay. Okay, candlestick semua dah settle. Tadi tu kita dah belajar ciri-ciri candle. Kita belajar candle spinning top, baru Buzo, Doji, 3 tu. Okay, dan kemudian kita masuk kepada candlestick reversal. Dari single, double dan juga triple. So setakat itu ada soalan. Soalan tak setakat itu tak ada soalan. Semua okey. Saya tengok participant siapa yang ada. Okay. Terima kasih lah kepada yang 5 orang yang datang hari ini. Registration tadi saya rasa dapat macam 20. Registration dah 20, yang datang 5. Okay lah, so slow. Okay, kelas kita ni semua still baru lagi. Okay. Tapi kita akan buat ulang-ulang lah sebulan. Buat ulang 1 bulan. Lepas tu kemudian kali boleh je datang balik, join lagi sekali. Okay, lepas tu bila join lagi sekali tu, bila saya bercerita, kamu akan lagi cepat tangkap. Kali pertama
Dia seri lalu tu. Kamu dengar dia saya cakap, kemudian habis habis ni kamu tak ingat lah apa benda pun. Okay. Tapi bila kamu akan masuk kali kedua, kali ketiga, okay, bila saya bercerita tu, kamu akan ingat balik. Kali pertama kamu dengar tu, kamu tak faham. Kali kedua kamu dengar tu, kamu akan dapat pemahaman sedikit. Kali ketiga dengar, lagi faham. So, kelas ni memang kita tadi untuk buat repetition lah setiap bulan. Satu cycle satu bulan. Dan bulan depan datang lagi, masuk je lagi dengar saya main-main seorang. Okay. Dan dari situ lama-lama kamu akan lagi senang, cepat tangkap lah apa yang diajar sebenarnya. Okay. So kalau let's say kamu ada soalan, ada request ke, tengok chat mana-mana ke, bagi tahu je. Tak je dalam chat. Okay, nanti saya akan buat ke. Okay. So, ada. Dia komen. Setuju. Okay, so belajar ni dia tak boleh one time. Belajar, okay, dia tak boleh masuk kelas satu kali, lepas tu dah lepas. Tak. Kena ulang-ulang. Itu sebab kita buat recording dan kita akan letak kat YouTube, okay. Dan kamu boleh ulang kat situ juga lah. Okay, sementara nak tunggu kelas terusnya, kamu tengok dulu kelas sebelum. Dan kalau let's say ada soalan masa tengok klip YouTube tu, kamu komen je kat YouTube. Tak ada masalah. Nanti saya akan cuba replykan, okay. Ya, kalau nanti kamu nak bawa soalan tu ke webinar seterusnya, bawa aja, tak ada masalah. Saya akan jawabkan juga lah. Okay. So, untuk minggu ni, kita kena dua je lah. Candlestick dan kita ada kelas Fibonacci. So, Fibonacci dia akan nak cari retracement. Market, kita nak trade market yang breakout. Okay. Fibonacci digunakan untuk mencari retracement market tersebut. Okay. So, candlestick pula nak cari entry point dekat mana. Confirmation lah kita panggil. Right, so tadi tu kita dah settle yang depan, sekarang kita nak settlekan gabungan antara candlestick dan juga support and resistance. Okay, ni semua tak payah cek. Okay, so secara simple je lah. Secara simple, macam kita buat contoh-contoh yang tadi sebelum ni. Okay, bila kita nak trade candlestick, kita cari SNR dahulu. So kat sini kita punya resistance lah. So macam mana kita nak tahu ini yang resistance? Sebab sebelum tu dia pun berhenti tempat yang sama. Maksud dia kita dah berhenti kat sini, ada kemungkinan dia nak berhenti lagi sekali tu ada lah. So dia dah berhenti ke sini. Okay. So bila keluar ni, dua ni tak cukup syarat. Candle yang dua pertama tak cukup syarat lah. Maksudnya candle merah, bearish candle ni lebih kecil pada bull candle. So kita tak boleh nak entry lagi. Tetapi kalau let's say kita tunggu candle seterusnya, nampak lah candle merah tu. So maksud dua pair ni bila bergabung lebih besar daripada candle bull yang sebelumnya, barulah kita masuk sell situ. Sebelum dah masuk kita hold je lah. Kalau hold, kita hold sampai support yang seterusnya sini. Sampai sini kita hold. Okay. Okay. So yang ini pula ialah jangan gunakan candlestick reversal pattern tu merata-rata lah. Kita cakap jangan gunakan merata-rata. Di mana sebenarnya kita buat brand resistance banyak tu. Okay, kejap lagi saya tunjuk contoh. Okay. So kalau kamu ada pair yang kamu nak trade, kamu komen. Nanti saya gunakan pair tersebut untuk contoh. Okay. Sebab kita kena gabungkan pengajaran support resistance hari tu, okay, dengan candlestick kat sini. Okay. So jadi kamu komen lah pair mana yang kamu nak saya tunjukkan kena support resistance tu. Okay. Kita buat secara live. Okay. So sebelum tu, ni last slide lah. Ni sebelum tu saya nak cerita. Okay. Jangan trade setiap kali kamu nampak candlestick reversal pattern. Jangan. Okay. Jangan main petik. Ni cara selling. Bukan. Ni macam ni boleh maksud ni. Jangan. Okay. Kamu kena dapatkan SNR dahulu. Kau cari zone untuk dia berhenti, barulah kamu cari candlestick reversal pattern. Okay, jangan main masuk je kat celah-celah ni. Ni grafik ni boleh ni masuk. Tak, jangan. Okay, ada galakkan lagi. Kalau nak masuk, kita tunggu candlestick tu sampai kawasan support resistance kita. Kemudian kita gunakan time frame yang lebih kecil untuk dapatkan lebih jelas. Okay, selalunya kita akan gunakan kalau macam gold, kita gunakan M15 lah. Kalau let's say untuk currency, kita gunakan M5 pun dah boleh. Sebab dia tak selaju gold. Okay. Kalau nak trade gold, kita akan fokus ke M15 untuk cari entry.
Kalau currency pair, kita akan gunakan M5, time frame, minit 5. Okay? Right. Settle. Slide dah settle. Okay. Sekat. Okay. Kita fokus dekat chat pula. Dekat chat. Chat. Okay, kita dekat chat. Okay. Dia pun cuba komen pen mana yang kamu nak saya buka. Sekarang ni saya nak buka satu chat kosong. Sekejap dulu. Sementara tu kamu boleh cari pen mana yang kamu nak. Ada pen. Gold. Kat gold juga. Yelah, kat gold lah. Dia macam kita cakap kat gold. Okay. So, yang ni saya gunakan chat SEO H1. Okay. Saya gunakan chat H1. Okay. So, kita gunakan, okay, kalau bila step kan kamu menggunakan chat, kalau boleh letak period separator ni lah. Buat this, okay, period separator. Okay, nampak? Ni semua macam tak. Nampak Okay, period separator ni buka lah. Okay, on kan period separator ni sebab kita nak tengok, kita nak asingkan chat tu ikut hari lah. Kalau macam H1, kalau H1 ke bawah, dia satu hari punya pergerakan lah. Okay, maksudnya, dan dari sini ke sini adalah satu hari. Sini ke sini satu hari lagi. Okay, sebab kita nak tengok pergerakan dari semalam. Contohnya macam ni lah. Seharian semalam tu market tu buat apa. Okay, so ini sebenarnya kita ini adalah kita punya support resistance untuk semalam lah. Ni resistance semalam. Okay, ini adalah support semalam. So, kamu tengok hari ni punya market, apa yang dia buat? Dia menembusi tarik, ya. Okay, kita tarik resistance semalam ni. Okay, apa yang berlaku? Market hari ni tu dia tembus resistance semalam. Ya, dapat kan? Dia tembus resistance semalam. Okay. So, bila dia tembus, dia akan buat retracement sebelum sambung naik lah. Okay. Okay, kita buat lebih kurang macam ni, pergerakan macam ni. So, apa yang kita gunakan? Kita akan tengok di time frame kecil, dapat? Dia buat tu. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Okay. So, kita dah tahu zone ni kat sini. Okay, so kita boleh letak satu uh, letak satu SNR. Okay. Dia boleh zoom in. Dia tunjuk. Tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku. Okay. Dia tembus. Dia retrace. Baru dia sambung. So, kat sini dah kita akan cari entry. Okay, so sekarang hint pertama ialah kamu dah tahu SNR ni dah ada. Kita dah tahu SNR kita kat sini lah. So, bermaksud resistance kita, dia dah break, dia akan pergi ke bawah sedikit, batang balik ke resistance tu sebelum sambung naik lah. So, ni base pada chapter sebelum ni, support resistance. Ingat breakout, retrace, breakout balik. Okay. So, semasa dia membuat retracement tu, yang kita nak cari entry lah. Okay. Okay. Lalu semasa dia buat penurunan ni yang kita nak cari entry. So, apa yang kita cari? Kita akan cari candlestick, reversal, pattern. So, kalau nak foto yang dua ni pun dah boleh. Tweezer ni kita nampak sebagai tweezer bottom lah. Okay, dua ni. Tweezer bottom. Ada dua. Tapi where exactly you draw the line? Okay. So, dia, kalau ingat chapter sebelum ni, dia tak ada nombor ataupun kawasan tetap. Dia tak ada ngam-ngam spesifik lain. Dia mau kepada zone. Tetapi, biasa bila kita lukis pada time frame yang lebih besar. Okay? Kita lukis pada time frame yang lebih besar. Okay? Dan kita akan bawa, kita akan refine dia lebih, kita akan refine dia pada time frame yang lebih kecil. Dia takkan ngam-ngam lah. Dia takkan ngam-ngam, nampak? Tapi jadi.
Dia akan berada, dia akan terjadi dekat kawasan tersebut. So sebab dia more kepada zone, dia bukan satu ngam-ngam garisan. Tetapi bila kamu dah, as you go on, as you trade for years, memang dia akan jadi satu lain. Jangan risau. Lain tu memang akan terjadi, tapi kamu kena akan practice lebih banyak lah, tengok market setiap hari. Mula-mula tu macam tak nampak sangat, macam ni buat kat sini. Lepas tu bila saya zoom in dekat situ pula berubah-ubah pula garisan tu. Dia bukannya sekali buat tu dah nampak. Tetapi yang penting is dia akan berada di zone tersebut lah. So apa yang kita dapat di sini ialah yang inilah kita akan cari, iaitu tweezer bottom that saya cuba zoom. Tweezer bottom ni lah. Candle dia sama size. This is dia punya bullish reversal. So dia akan naik. Nampak? So that's why bila kita entry, kita bukan main petik je. Oh sini ada engulf, kita masuk sini, ada apa kita masuk. Tak. Kita cari signal tu dahulu untuk confirmkan yang memang dia akan pergi ke situ. So let's say kita nak guna this one atas hari ni punya high. Kenapa dia berhenti kat sini? What's so special about this place? So sebab kita still baru, kita tak ada historical punya SNR, so kita buat apa? Kita letak je kat situ. Hari ni kita letak je dan kita akan tengok ke belakang. Kita go back to the history. Tengok balik ke belakang. Dan kita nampak. Sini ada. Dia doesn't have to be perfect lah. Dia takkan perfect. Ngam-ngam. Dapat. Sini ada. Kan? Sini ada. Nampak? Dia takkan ngam-ngam itu, tapi dia akan berada di zone tersebut. Within the zone itself. Nampak? Alright. So, nampak smiling sikit. So, that's why dia berhenti kat situ. Sebab memang di belakang kawasan SNR tersebut strong. Dia maksud strong ni is dia berhenti kat situ. Dia berhenti dan dia decide adakah dia nak terus atau dia nak patah balik. So sama yang bawah ni is dia berhenti dan dia sambung. Yang atas ni pula is dia berhenti dan dia patah balik. Bermaksud dekat sini buyer masih pegang market lah. So buyer cakap kita berhenti sekejap, collect order, kita close position lah. Maksud sebab kita dah buy dari bawah ni dan naik sampai sini, kita collect dulu, close our position. Sebab dekat waktu siang movement tak masalah sebab is Tokyo market. Sebab zone explanation about zone ni tak termasuk dalam syllabus technical. Dia masuk dalam syllabus basic. So kita ada 3 zone Tokyo, London and New York. So Tokyo zone waktu siang kita 8, 9, 10 pagi kita tu, traders tu tak banyak. So that's why movement dia tak besar. So bila dia consider, bagi dia this is quite big already. Ni dah besar lah ni. Dia dah buy ramai, dia dah ramai dah ni. Dia dah buy, dia cakap kita stop. Dah stop kat situ. London trader masuk. London trader buy. Nampak? Kenapa yang besar? Kenapa jump yang movement kedua besar? Sebab London punya trader lebih ramai. Memang majority trader is in London zone lah. So dia punya movement memang akan lebih besar. Dan dah berhenti ke atas, what happen? US market open. New York market open. So New York market, dia akan cuba kukuhkan dolar. Kena ingat, setiap kali waktu malam, dolar akan cuba kukuhkan currency dia. So what happens to gold? Gold akan kukuh. Nampak? So kamu kena dapatkan konsep tu. So movement gold ni dari tiga fasa lah. Tokyo, London and New York. Selalunya dia akan, macam hari ni sebagai contoh lah, bull, bear. New York akan bear. So Tokyo bull, London bull, New York bear. Sebab dia akan ikut majority dulu, dia akan ikut trend. Gold bull trend, kemudian waktu US dia akan jadi bearish. Dia akan lawan balik, retrace lah. Thank you. So technical ni memang lebih kena explanation, tunjuk contoh, dan contoh tu dia kena banyak. Setiap hari punya tu contoh kan, kita kena nampak. Right? So itu sebab kita akan trade. That's why trade tu, trader tu dia akan ada zone dia lah. So waktu pagi tu sebagai
Trader biasa kita jarang take waktu siang. Okay, sebab movement tak besar, volume lah. Volume tak ramai. Kita akan more attracted towards London and New York market. So let's say kalau kamu tapi setiap orang dia ada waktu free yang berbeza. Selalunya kita akan tanya dulu lah. Kita cakap, bang, kak, cik, trade tu macam mana? Apa, what's your plan for trading? Saya pagi saya kerja. Okay, so let's say kalau memang kerja full time 9 to 5, kita akan plan, okay, you start trading at 8 p.m. 8 malam. Pas maghrib. Kita balik, makan dinner. So kita dah relax. Pukul 8 kita buka chat. Okay, tengok chat tu, tengok buat apa. Jangan terus buka pukul 8, saya nak sell, saya nak buy. Tak lah. Okay, kita relax dulu, tengok chat. Tengok apa yang berlaku pagi tadi. Okay, kita recap balik what happened just now. Lepas kita tengok kejap lagi 8:30 ada news tak? Itu penting. Jangan kita tengah teknikal cakap naik lagi ni. Okay, kita masuk buy fundamental high impact news tu keluar 8:30, jadi bearish, tiba drop habis. Jangan, okay? Tengok macam minggu ni tak ada fundamental. So it's full technical lah. Okay, so benda tu ada step by step nak masuk sebelum kamu trade. So supaya bila kamu trade, dia jadi tenang, tak tergabut. Okay, so sebagai trader yang bekerja sekarang, okay, kita selalunya akan recommend pukul 8 baru start. Pukul 8 tu baru buka chat lah. Tak chat biar ada loading, okay, tengok apa yang berlaku pagi tadi. Tengok kalau kalau lagi bagus tu kamu dapat asingkan zone tu. Kamu nampak, okay, this is Tokyo zone. Contoh, okay, this is London zone. Kamu dah nampak. So, kamu nampak, okay, this is the movement. So, kita nak tengok, New York zone dia pula. Where is the market going? Adakah dia sambung semua? Ataupun dia membuat reversal ni? So, set yang cantik is like this lah. Bull bear atau bear bull. This is the kita panggil contoh. Maknanya kita panggil good example. Di mana full technical dia akan buat macam ini. Okay, tanpa fundamental lah. Kalau tak ada fundamental, that's nice. Memang dia akan buat macam ni lah. Okay, dia akan naik turun sedikit sini. Okay, so bila hari ni habis, besok dia copy paste je. Okay, bermaksud saya extend sikit. Okay, bermaksud okay, dia akan sambung sini balik. Bull lepas tu jadi bear kat sini. Tapi dia kan lebih besar lah maksudnya, sebab dia berhenti sini ni kan. Okay, so dia akan start off sini, London, Tokyo, lepas tu London is here, okay, then New York is here. Macam tu. So dia akan menjadi uptrend. Itu maksud dia. Okay, macam tu. Faham? Okay, faham Okay, so trading ni sebenarnya actually bila kamu dah betul-betul go through bertahun-tahun, dia sebenarnya senang. Cuma awal-awal tu sebab kamu tak tahu nak tengok apa. Itu kelemahan dia lah. Itu dia punya sangkut paut dia. Kan, kerisauan ni kamu tak tahu apa benda nak kena buat sebenarnya ni. Dia punya choices is easy, buy or sell. Tapi bila kamu tekan je, market terbalik. Okay, so this is how we see the market lah. Kita berdasarkan kepada technical analysis yang kita buat. Okay, dah hujung-hujung meramai nak dah masuk apa semua masuk kelas lambat ni. Kena ni semua ni. Okay, alright. So kelas dah habis, dah pukul 10 dah. Okay. Sebab dia yang ni dia automatic, tak silap saya takut dia akan tiba-tiba terberhenti. Tak habis cerita pula. Okay, so sebelum Zoom ni tiba-tiba terberhenti, next class kita ialah pada hari Jumaat. Okay, minggu lepas tu je hari Khamis. Next minggu seterusnya kita memang lock hari Selasa, Jumaat. Okay, so Jumaat kita masuk Fibonacci. Lagi satu benda teknikal nak belajar. Fibonacci ni is lebih kita panggil dia more kepada dia based pada ratio calculation lah. Tetapi untuk implement di dalam MT4 is quite simple, sangat senang sebab benda tu dah siap. Indikator tu dah, bukan indikator lah, dia punya benda tu dah siap. Kita sama-sama ikram. Okay, dia punya indikator, bukan indikator lah, dia punya tools tu dia dah siapkan untuk kita. So kita just
click and drag saja dan kita akan nampak apa yang kita nak cari lah. Okay, sebagai contoh lah, let's say sebagai contoh, sini market tengah naik kan. Okay, so market tengah naik, kita gunakan from low to high. Okay, dan kita nak tengok berapa rendah dia nak turun. So level 61 for example. Sebelum dia sambung naik balik. So benda tu sama je. Macam kita lukis kotak-kotak tadi kan, okay, dia sama je. Okay, cuma dia akan based pada, that one is based on ratio. Okay, tadi tu SNR is based on historical data. Okay, so this is our class untuk hari Jumaat nanti. Okay, jangan lupa tanya BDM untuk link untuk registration untuk hari Jumaat. Okay, so yang ini punya recording kita akan letak kat YouTube, tapi dia will take a few days lah sebab kita nak edit, nak kena bagi cantik-cantik sikit. Okay, sementara tu kamu boleh tengok recording yang lama-lama lah untuk recap interesting. Technical ni sebenarnya belajar. Dia macam matematik. Bila kamu dapat detail yang bukannya textbook detail. Ada textbook detail tu is kamu baca, implement. Kenapa buat macam tu? Tak tahu. Memang teks tu tulis. Tapi kalau bila kita membuat secara storytelling, okay, dia kan menarik perhatian orang. Macam ni ke? Macam tu ke? Kenapa ni macam ni? Okay, so pakaran saya is memang more kepada storytelling, benda-benda boring ni sebenarnya. Menjadikan dia interesting. Okay, di Zoom dia tak nampak sangat benda ni. Kalau nak say kita buat seminar face to face, dia akan lebih interesting sebab kamu nampak saya berconteng kat depan. Okay, right, so that's all for tonight. So kalau ada apa-apa nak tanya, kamu boleh tanya. Kalau ada apa-apa nak tanya kemudian, kamu boleh tanya kepada BDM. Nanti BDM akan sampaikan kepada saya lah. Okay, dan juga jangan lupa bagi tahu mereka nak register untuk kelas hari Jumaat. Thank you cikgu, terima kasih Hanif. Okay, so terima kasih semua yang join malam ni. Samalah saya akan ulang apa cerita. Okay, kalau let's say kalau kamu berada di area KL Selangor, okay, nak jumpa face to face, okay, boleh kita buat personal coaching. Just bagi tahu kamu punya BDM, kamu nak personal coaching dengan Coach Izzat, dan kita akan plan out lah apa yang kamu schedule and everything. Alright. Selain itu, kelas kita still ongoing. Kita ada lagi 1, 2, 3, berapa kelas lagi? Ni kita baru chapter 4 kan. Kita ada lagi 4 chapter. Kita ada lagi 4 chapter sebelum habis syllabus dia, dan kemudian kita akan repeat balik from chapter 1. Okay. Tetapi kalau let's say kamu ada topik yang kamu nak membahas, ada topik yang kamu nak saya explain ataupun nak saya story, bagi tahu je lah kat BDM ke, dan kita akan buat satu syllabus about it. Right. So that's all for tonight. Thank you very much. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Good night.